Kadang-kadang bila travel, kita nak shoot POV atau vlog tapi malas nak pegang kamera. Lagi-lagi kalau tangan korang tu penuh dengan barang yang macam phone, lepas tu korang pegang DJI lagi. So dia jadi macam susah gila nak vlog properly, betul tak? So disebabkan itulah korang perlu dapatkan aksesori ni. Ulanzi Go Quick 2 Magnetic Backpack Clip untuk DJI Osmo Pocket 3 korang lah. Dia simple je. Klik dekat strap bag kau, kamera kau melekat dengan magnet yang kuat gila. Tak mudah jatuh walaupun kau tengah hiking ataupun berjalan laju tu. Yang best yang dekat sini dia ada quick release. So kalau nak cabut kamera untuk handheld shot, klik je, pop terus boleh sambung shoot. Mount dia pun pusing ikut angle, so POV kau memang steady kat sini. Tapi sebenarnya kat sini, mount ni bukan sahaja untuk DJI Osmo Pocket 3 tapi untuk semua produk lain pun boleh, macam GoPro, even DJI Osmo Action 5 pun boleh mount juga. So versatility tu ada lah. Even smartphone korang pun korang boleh mount kat sini. Cuma kalau korang nak pasang dekat adapter tu, korang kena ada ni lah, adapter yang aku dah review sebelum ni. So go check video tu dululah sebelum korang nak try magnetic ni. So lepas ni kalau kau jalan-jalan dekat bandar, travel ataupun tengah buat b-roll, letak je dekat strap bag, tangan bebas, footage pun nampak natural gila kat sini. Lagi benda yang menarik aku try dekat Osmo Pocket 3 ni, aku pasang dekat motor. Yes, bukan aku pasang dekat motor, aku pasang dekat aku punya bag. Lepas tu aku naik motor, and to be honest footage dia memang ngam gila lah. Cuma kena hati-hati sikit lah, dan korang kena guna dia punya apps lah, DJI Memo ke apa, aku tak ingat nama dia, untuk korang letak dia punya position kamera tu lock. So tak adalah kau tengok kau punya kamera tu tengok dekat kau punya meter motor je kan. So dekat sini it's kind of nice, but you have to set up dia terlebih dahulu lah kat sini. So nak pendekkan kata kat sini lah, kalau korang yang suka travel ataupun korang yang nak buat POV shot, korang patut cuba try strap ni. Harga dia tak mahal mana pun, dan aku rasa sangat berguna lah. Dia lebih kurang macam that kamera punya strap yang dekat bag tu. Cuma ni untuk DJI Osmo Pocket 3 ni. So go check it out. Okay?